Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat semua warga Kinder Hive, guru-guru, ibu ayah, murid-murid, mudah-mudahan sentiasa diberkati Allah SWT. Apa khabar semua? Harap-harap semua dalam keadaan yang baik, sihat walafiat. Dan saya ingin mengucapkan tahniah kerana kita semua berada di dalam hari-hari yang sangat mulia. Apa dia? Iaitu bulan Zulhijjah. 10 hari di awal Zulhijjah ini dikira 10 hari paling utama. Hadis Nabi SAW menyebutkan tidak ada amal soleh yang dibuat di dalam 10 hari yang lebih dikasihi oleh Allah berbanding 10 hari awal Zulhijjah. Ada apa dengan 10 hari awal Zulhijjah ini? Di dalamnya ada macam-macam kelebihan. Yang pertama, di dalamnya ada hari wukuf. Hari wukuf iaitu 9 Zulhijjah. Yang ni hari doa, hari kita mohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebaik-baik doa yang dimohon, yang diajar oleh nabi-nabi sebelum ini ialah mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang kedua, kita juga akan menyambut Aidil Adha, hari raya korban. Nak tahu tak apakah maksud Aidil Adha itu? Dia ada dua perkataan. Yang pertama, Aidun. Aidun bermakna hari raya. Dalam Islam kita ada dua hari raya. Yang pertama Aidil Fitri, iaitu pada 1 Syawal. Yang kedua ada Aidil Adha, iaitu hari raya yang disambut pada tanggal 10 Zulhijjah. Ada orang panggil hari raya haji, ada orang panggil hari raya korban. Dalam bahasa Arab dia panggil Aidil Adha. Aidil Adha ada dua benda besar yang kita sambut. Yang pertama ialah orang-orang yang buat ibadat haji, mereka berada di tanah suci, melengkapkan ibadat haji mereka. Pakai ihram, mereka tawaf, mereka sa'i, kemudian mereka melontar. Semuanya itu berlaku di dalam hari raya haji. Ya, ini bagi orang-orang yang ada rezeki, ada peluang menjadi tetamu Allah, pergi ke Mekah, ke tanah suci. Tetapi bagi yang tak pergi ke Mekah, kita menyambut Aidil Adha ini dengan satu ibadah yang sangat hebat, iaitu dengan berkorban. Sebab itu Aidil Adha itu ialah hari raya korban. Asal daripada perkataan udhiyah dalam bahasa Arab yang memberi maksud korban. Menyembelih haiwan korban itulah, ya, sama ada unta ke, ataupun lembu ke, ataupun kambing ke, kerbau ke, iaitu binatang-binatang yang mempunyai 4 kaki yang termasuk dalam kategori haiwan ternakan. Kalau ayam tu tak boleh lah, ya. Kalau ayam itik, arnab, itu tak termasuk binatang yang boleh dibuat korban. Baik, tahun ni mesti ramai kita buat korban kan. Kinder Hive pun ada buat korban di masjid-masjid di kampung, buat ibadat korban. Kenapa kita kena buat korban? Yang pertama, ibadat korban ni mengingatkan kita kepada sejarah pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim datang ke Mekah, membina Kaabah, melaksanakan perbuatan haji tu, di samping tu Nabi Ibrahim juga buat sunnah korban. Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk sembelih anaknya Nabi Ismail, kan? Cerita tentang sembelih anak ni kita kena faham betul-betul. Allah bukan nak suruh Nabi Ibrahim tu menyakiti anaknya ataupun menzalimi anaknya Nabi Ismail. Kerana Allah Ta'ala tidak akan memerintahkan manusia ni untuk buat jahat. Hanya Allah Ta'ala nak uji saja, nak test kesetiaan Nabi Ibrahim. Kalau Allah suruh buat macam ni, dia buat tak? Nabi Ibrahim ni hamba yang patuh, yang taat. Walaupun Allah Ta'ala suruh untuk sembelih anaknya, anak yang tersayang, Nabi Ibrahim tetap taat kepada perintah Allah. Kenapa? Perintah Allah nombor 1, ya. Maka baginda pun tanya kepada Nabi Ismail, wahai anak endaku Ismail, aku melihat dalam mimpi Allah perintahkan aku menyembelih engkau. Apa kata Nabi Ismail? Ya abati fa'al ma tu'mar, wahai ayahku, buat apa yang Allah Ta'ala suruh.
ya. Kalau itu perintah Allah, maka pasti ada kebaikannya. Maka ketika kedua-dua si ayah dan si anak ini redha dengan ketentuan dan perintah Allah SWT, sewaktu nak menyembelih Nabi Ismail, Allah Ta'ala tukarkan Nabi Ismail dengan seekor kambing biri-biri, seekor kibas daripada syurga. Sebenarnya Allah Ta'ala nak suruh Nabi Ibrahim tu sembelih korban kibas, tapi itu ujian, test daripada Allah SWT, dan kedua-dua Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail berjaya, mereka taat perintah Allah. Jadi kita bila buat korban nak mengingat sejarah itulah, ya. Sebab itu bila kita buat korban, ayah ibu, adik-adik semua, kita kena buat dengan ilmu dan juga adab. Adabnya tak boleh sakiti binatang itu, kena pilih binatang yang sihat, yang terbaik. Kemudian kalau kita sembelih tu kena pakai pisau yang tajam supaya dia tak rasa sakit. Ya, jangan tindih dia, jangan tekan dia. Kita kena belajar macam mana nak buat baik kepada binatang korban itu. Kerana binatang korban itu nanti akhirat dia akan jadi sebagai binatang tunggangan kita, akan jadi kenderaan kita di akhirat esok, kan. Dia akan datang dengan tanduk dia, dengan bulu dia apa semua, menjadi tunggangan kita. Maksudnya akan datang sebagai pahala yang sempurna. Jadi jangan lupa untuk buat ibadat korban tahun ni. Satu lagi perkara, jangan lupa bermula daripada 9 Zulhijjah, hari Jumaat nanti, ya, 5 hari bulan Jun, kan. Bermula daripada hari Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa, sampai hari Selasa, jangan lupa untuk kita bertakbir. Tiap kali selesai kita solat fardu, solat sunat, kita takbir. Sunat bertakbir. Takbir raya tu, kan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sunat kita lafazkan takbir tiap-tiap kali selepas solat sebagai tanda membesarkan Allah SWT. Sebab tu namanya hari raya Aidul Akbar, hari raya paling besar, sebab kita bertakbir 5 hari. Kalau Aidil Fitri sehari je. Okey, jadi harap-harap dengan sedikit penerangan ini memberi manfaat kepada semua. Selamat menyambut hari raya Aidil Adha kepada semua warga Kinder Hive. Semoga Allah Ta'ala menerima ibadat korban kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.